Hai semua, welcome to Drive Hub. Saya Soso, live host anda. So hari ni kita akan review dan test drive kereta apa? Kereta Ford Ranger Raptor. Ford Ranger Raptor hadir dengan dua pilihan enjin yang berkuasa, 3.0 liter V6 Twin Turbo EcoBoost 397 PS dan 583 Nm torque, dan 2.0 liter 4-cylinder diesel 210 PS dan 500 Nm torque. Kalau korang dia yang pickup yang suka gaya sporty atau nak guna untuk racing dan kegunaan komersial, Ford Ranger Raptor adalah antara pilihan terbaik. Kedua-dua varian tadi dipadankan dengan 10 speed automatic transmission. Harga bermula dari RM248,888 hingga RM262,888. Ford Ranger Raptor ni, dia punya lampu dia berbentuk C lagi garang, dan dia juga ada ada matrix LED headlamps. Dari sisi panjang dia sama je dengan XL, 3270mm. Kalau korang tengok dia punya luas belakang ni, sama je macam XL, luas gila. 12 inci multi-touchscreen display, sokong wireless Apple CarPlay dan Android Auto untuk pengalaman connected. Aircon dual zone electric climate control, suhu lebih selesa untuk pemandu dan penumpang. 8 speakers dari Bang & Olufsen untuk audio premium. Seat belakang dia memang nampak sport. Kalau korang tengok leather dia mantap. Nampak ni? Satu je lah. Tapi atas ni pun satu lebih kurang satu suku. Gitu.